Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni suasana pagi di Muzdalifah. Masih di Muzdalifah. Walaupun jam sudah menunjukkan 6 pagi. Ini kerana masalah dengan pengangkutan. Biasanya lepas paruh malam bas terus menunggu untuk berjalan meninggalkan Muzdalifah. Tetapi semalam dah masuk waktu lebih kurang 2 jam. Bas masih lagi belum kelihatan untuk mengambil jemaah-jemaah di Muzdalifah untuk dibawa ke Mina. Baku kelewatan. Okey. Ini maktab 64, maktab saya lah. Di sebelah ni maktab 53 pun masih lagi ramai. Sana maktab 65 pun masih lagi ramai. Cuba tengok di seberang. Kelihatan jemaah-jemaah negara lain berjalan kaki beramai-ramai ke Mina. Masya Allah, jutaan manusia kita boleh lihat. Saya pergi dekat sikit. Ini maktab 68. Masya Allah. Saya tak tahu pas ni diuruskan oleh Holiday Bakkah atau kerajaan Saudi ataupun Tabung Haji. Ramai jemaah-jemaah haji tak mengambil jadah yang boleh dilipat dijadikan tempat menyandar yang dibekalkan oleh syarikat Holiday Bakkah yang menguruskan jemaah-jemaah haji Malaysia di Mekah. Banyak ni dia buang nanti. Nampak tak? Masya Allah. Jutaan manusia berjalan kaki untuk ke Mina. Sebelah sana. Mina Mu'asim. Mudah-mudahan semua jemaah haji kita, jemaah haji yang datang daripada seluruh pelosok dunia, ibadah haji mereka diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat haji mabrur. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji mabrur tak ada lainlah balasan dia adalah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin.